Kalau syarikat baru tubuh tahun 2023 ataupun 2024, perlu tak ya kenai invoice? Jangan risau, ada panduan khusus untuk korang. Hai, nak tahu macam mana panduan khusus dia? Sini. Okey, ini adalah pendapatan syarikat. Dia tak kisah kecil ke besar ke mikro. Janji asalkan pendapatan dia lebih daripada RM500,000, korang wajib untuk daftar e-invoice. Bila mula? Ini, pandai 1 Julai untuk tahun ni tahun 2025. So, macam mana kalau bawah RM500,000? Sini. Kalau kurang RM500,000, e-invoice akan bermula 1 Januari 2026. Jadi, korang masih ada masa banyak untuk belajar lagi. So, anda suka dengan video tadi? Jangan lupa like, share dan follow kami di butang sini.